Jangan kamu benci bapak kalian. Siapa benci ayahnya berarti dia kafir. Maksud yang benci hak pesen gana pula. Kalau ayah ni jenis dak semayang dah, buat perkara yang tertangan dengan syariat, tak apa dak kalau dia benci. Jawabnya benci dan sayang biar kerana Allah. Maksudnya jangan benci kepada sebeci-becinya kepada ibu bapa sendiri. Tapi kita boleh tidak suka ni bencilah dengan perbuatan mungkar. Nampak? Jadi dia tak berahi ke ayah dia kerana ayah dia minum arak. Ni tak termasuk dalam hadis. Nah, tak berahi kerana ayah mana? Kerana ayah dia miskin dan sebagainya. Itulah yang dikatakan kafir. Kafir dalam hadis ni bukan kafir kekal neraka, dosa yang sangat besar. Faham tak? Doktor memasukkan jarinya ke dalam kemaluan seseorang pesakit untuk menentukan penyakit. Contohnya perempuan. Adakah wajib kena mandi perempuan itu? Doktor dia nak tahu sakit tu ada, dia masukkan jari dalam kemaluan pesakit. Jadi pesakit tu kena mandi junub tau. Dia berlakunya hadas besar, iaitulah dengan sebab junub. Benda makna junub. Yang pertama keluar mani walaupun tak berlaku jima'. Yang kedua jima'. Apa arti jima'? Memasukkan hasyafah zakat dalam farad. Faham tak? Jadi dia masuk dia. Doktor test tu dia masuk dia. Masuk jari dia ke masuk belakang dia? Masuk jari dah. Berlaku dah ada besar. Dah berlaku kan. Jangan awak masuk belakang pula. Jeng tu bukan doktor dah tu. Jadi tidak berlaku hadap besar. Batal wuduk lah. Nah.